Kita ada masalah dalam nak membekalkan pekerja tempatan untuk bekerja dalam sektor-sektor yang melibatkan 3D. Aku sebenarnya kecewa dengan sikap setengah majikan yang hanya pentingkan keuntungan semata-mata. Melayu malas konon. Melayu memilih kerja konon. Bangla lebih rajin konon. Semakin banyak warga Malaysia enggan bekerja di negaranya sendiri karena gaji yang ditawarkan terlalu rendah, tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat, bahkan dalam beberapa kasus, gaji tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Meskipun pemerintah telah menetapkan upah minimum, kenyataannya masih banyak pekerja lokal yang harus menghadapi majikan yang lalai dan enggan mematuhi aturan, sehingga mereka kehilangan kepercayaan terhadap pasar kerja dalam negeri dan lebih memilih mencari penghidupan di luar negeri yang menawarkan upah lebih adil dan sepadan dengan tenaga yang mereka curahkan. Di samping itu, tenaga kerja Indonesia juga banyak yang memilih bekerja di luar negeri seperti Jepang, Arab Saudi, Taiwan, dan negara lainnya, karena tawaran gaji yang lebih tinggi, fasilitas kerja yang lebih baik, serta perlindungan hukum yang relatif lebih jelas dibandingkan di dalam negeri. Nama saya Harsono, datang dari Indonesia, bekerja di pertamanan Niwanu Kota Datara. Nanti mau yarimas. Halo, nama saya Wardah Hasana. Saya seorang 3D animator dan saat ini bekerja di studio animasi Jepang. In the beginning, only the body movement, but there's no expression. Kita ada masalah dalam nak membekalkan pekerja tempatan untuk bekerja dalam sektor-sektor yang melibatkan 3D. Tetapi kita tengok juga keperluan industri. Adakah keperluan industri ini, pekerja tempatan mampu untuk bekerja mengikut kadar dan keperluan industri yang ada? Kalau kita tengok, kita bercakap, kita ambil dalam sektor yang paling simple lah, 3D. Dangerous, difficult, dirty. Kita semua majikan, even Federation of Manufacturer, banyak mengeluarkan kenyataan yang mana kita mempunyai kekurangan kelompongan yang besar untuk memenuhi dalam sektor 3D. Dangerous, difficult, dirty. Jangan kata begitulah, kita pergi dalam sektor perkhidmatan, restoran ke semua. Kita ada masalah dalam nak membekalkan pekerja tempatan untuk bekerja dalam sektor-sektor yang melibatkan 3D. Ini realiti yang kita suka ke, kita tak suka ke, kita akan terima. Saya ingin ambil sedikit ini kan. Dalam ketika kita merasa beremosi kepada warga asing, kerana warga asing ini bekerja ataupun kita katakan berniaga, jangan kita sampai kebencian ataupun emosi itu kita bawa dalam sektor pekerjaan. Dia mempunyai perbezaan yang ketara di antara warga asing yang berniaga dengan warga asing yang bekerja dalam. Majikan digalakkan menggaji pekerja tempatan daripada pelbagai sumber sedia ada bagi mengurangkan kebergantungan pekerja-pekerja asing. Menurut Exco Keusahawanan Sumber Manusia Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri 9, S. Virapan, ini termasuk pekerja tempatan yang ditawar oleh Jabatan Penjara Malaysia, iaitu orang diselia, ODS, orang diperol, ODP, serta orang bebas berlesen, OBB. Mendapat testimoni bahawa banduan ini lebih efektif ataupun lebih baik daripada pekerja asing dalam pekerjaan mereka. Ini memang maklumat ini datang daripada majikan yang mengambil ODS ataupun OBB. Jadi dekat Menteri ni kita ada lebih kurang 500 ODS ataupun OBB yang telah kita gunakan sebagai pekerja tempatan, di mana kilang-kilang ataupun majikan di Negeri Sembilan ini telah mengambil mereka untuk bekerja. Beliau berkata demikian pada sidang media seminar perburuhan kolaborasi tripartite di antara majikan, pekerja dan agensi kerajaan dalam memperkasakan ekonomi mampan di Negeri Sembilan di Seremban. Tambahnya, mereka akan dipantau oleh pihak penjara sehingga tempoh hukuman tamat dan diserapkan sebagai pekerja tetap. Setakat ini, 549 pekerja tempatan dalam kalangan penghuni penjara dibekalkan kepada 76 majikan di negeri itu untuk menjalani latihan kerjaya. Aku sebenarnya kecewa dengan sikap setengah majikan yang hanya pentingkan keuntungan
semata-mata tanpa mengutamakan kebajikan pekerja. Bahkan sebahagian daripada majikan tempatan ini ambil pula kesempatan dengan menolak pengambilan pekerja tempatan kerana tak mau bayar gaji minima iaitu RM1,500 kepada mereka, serta tak mau pula penuhi hak-hak lain seperti pemotongan EPF, SOCSO, KWSP, insurans dan sebagainya. Jadi mereka ni lah yang tak bertanggungjawab dan sanggup eksploitasi pekerja asing dengan membayar gaji yang lebih rendah. Inilah satu kesalahan yang serius dan perlu diberi perhatian. Ada juga majikan-majikan tempatan yang sublet lesen-lesen perniagaan mereka kepada warga asing. Ni majikan tempatan. Jadi persoalannya berbalik kepada penguatkuasaan sama ada dari pihak KDN ataupun pihak berkuasa tempatan. Jadi eksploitasi warga asing sehinggalah orang Malaysia, orang tempatan susah nak dapat kerja. Tapi sebenarnya peluang tu ada ya, kerana kerajaan Malaysia menawar pelbagai skim latihan semula. Ada juga program-program Giat Mara, program TVET. Banyak. Ada juga My Future Job ya, iaitu satu portal bagi orang tempatan, orang Malaysia mencari pekerjaan. Dan kepada pemandu-pemandu Grab, Food Panda, Lalamu ya, dan sebagainya. Pekeso ada juga skim caruman untuk hampa semua. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, hampa kena tunggu video part 2. Ni, sebagai seorang wakil rakyat, mestilah saya berpihak kepada rakyat Malaysia. Itulah keutamaan. Tapi pada masa yang sama, saya tak gamak nak tengok orang, ya tak kisahlah orang asing dan sebagainya, dihina, ada pula dimaki, ada pula yang dipukul. Sedangkan isu yang patut dititik beratkan adalah isu majikan yang tidak bertanggungjawab. Itulah yang penting. Jadi kita perlulah memastikan bahawa tidak ada sesiapa yang dieksploitasi demi kepentingan secara bersama. Ya, jadi boleh tak ya rakan-rakan kongsikan apa lagi perkara yang perlu ditekankan ya dalam menyelesaikan perkara ini. Melayu malas konon, Melayu memilih kerja konon, Bangla lebih rajin konon. Oh, rupa-rupanya itulah naratif fitnah jahat segelintir sang majikan tempatan untuk tak nak bayar gaji minimum kepada pekerja tempatan. Sebelum saya sambung, tolong repost video ni supaya lebih ramai orang sedar bahawa di negara kita wujud segelintir majikan yang khianat. Oh, patutlah sayang sangat pada Bangla, sebab mereka ni terima apa sahaja gaji yang diberikan. Dasar pengkhianat. Sanggup memfitnah anak tempatan sebagai malas, sanggup membiarkan anak tempatan merempat tanpa pekerjaan, sanggup mengeksploitasi pekerja asing hanya semata-mata nak kaut keuntungan berlipat kali ganda. Jangan samakan hak pekerja orang asing dan hak pekerja orang tempatan. Orang tempatan kita ada anak bini yang nak disara, ada kereta dan motor yang nak dibayar, ada anak yang nak dihantar ke sekolah, ada insurans itu, ini dan sebagainya yang nak dibayar. Tak sama dengan tanggungjawab pekerja asing. Sebab itulah gaji yang anda perlu beri kepada pekerja tempatan tak boleh sama macam pekerja asing. Moga Allah memurahkan rezeki dan melipat kali ganda rezeki majikan tempatan yang menjaga kebajikan pekerja tempatan mereka. Dan moga Allah tidak beri ketenangan kepada majikan tempatan kita yang khianat, yang sanggup fitnah anak tempatan, menolak pekerja tempatan dan mengeksploitasi warga asing. Saya mohon kepada pihak penguatkuasa supaya ambil tindakan tanpa tolak ansur kepada majikan yang melanggar undang-undang, dan kepada rakyat, ayuh kita lawan para pengkhianat ini. Sebarkan video ini.